Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh nampak skrin yang saya paparkan? Boleh, sir. Boleh. Saya akan mulakanlah. Kita akan buat secara ringkas dan disudahi dengan sesi soal jawab lah jika ada soalan daripada pelajar-pelajar semua. Okey, untuk projek plan nombor 8, soalan nombor 4 iaitu ability to construct 3D model of component and technical drafting by using 3D modeling software. Okay, ini kita akan mapping kepada PO10 dan dia adalah dalam kategori efektif lah. Efektif ni maksudnya kemahiran insaniah. Yang awak tak perlu tahu lah, sekadar makluman saja. Okay, objektif projek adalah yang pertama dibuat secara individu. The project cover all the topic learned before and is implemented step by step starting from sketching to drafting. Maksudnya dia akan melibatkan semua step yang kita belajar sebelum ni lah. Kemudian dan diakhiri dengan technical drawing report. Okay, dia secara individu. Kita akan mengadaptasikan semua yang kita belajar daripada awal sampai habis, step by step. Kemudian diakhiri dengan kita perlu buat report, technical drawing. Okay. Tema dia untuk SEM ni ataupun tahun ni ialah to draw a vise with mechanism. Kita akan melukis vise ni dalam bahasa Melayu dia ragum yang ada mekanisme lah. Okay, untuk sesuatu vise tu biasanya standard part lah. Mungkin ada, mungkin tak ada lah. Tapi yang ni standard dia lah. Mungkin ada dan mungkin tak ada. Sebab vise ni ada banyak jenis. Biasanya standard part dia actuator jaw, fixed jaw, spinner stock, threaded rod, retainer dan runway. Okay, nama-nama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni kalau awak nak kenal lebih lanjut lagi, awak surf dia lah daripada Google ataupun buat bacaan daripada buku lah. Yang ni. Ini ada part-part untuk vise ataupun ragum. Okay, jenis-jenis ragum yang biasanya kita ada bench vise. Yang ni awak akan nampak dekat workshop kita. Workshop yang selepas dia menggunakan bench vise macam ni lah. Okay, bench vise ni dia terdiri daripada part-part utama lah. Mungkin ada actuator jaw, fixed jaw, spinner stock, threaded rod, retainer and runway dan mungkin ada lagi lah. Mungkin sampai 10, 11 dia punya part dia. Okay. Macam yang vise ni biasanya kita mounted to a workbench. Kita letakkan dekat workbench. Okay. Biasanya untuk metalworking kita buat itulah, kita buat sheet metal apa, kita buat fitting, okay, menggunakan vise ni. Okay, vise ni saya tetapkan untuk projek daripada group 1 lah, group yang pertama. Okay. Untuk yang group yang kedua dia kena buat machine vise. Machine vise ni dia merupakan precise lah, dia lebih precise lagi, lebih tepat lagi lah. Kemudian dia digunakan untuk machining. Machining ni macam awak belajar SEM ni lah, milling, lathe, yang tu kita panggil machining. Maksudnya vise ni lah digunakan ataupun awak nak drill. Okay, kalau macam dekat workshop dulu kita gunakan machine drill dan kita akan menggunakan machine vise ni lah yang kita letak untuk nak clamp dia punya workpiece sebelum kita drill ataupun tebuk lubang dia. Ini untuk group 2. Maksudnya semua ahli group 2 dia perlu buat part yang macam ni lah. Okay, kemudian untuk group nombor 3, yang ni adalah woodworking vise.
Woodworking vice ni maksudnya ragung untuk kayu lah, dia specifically untuk kayu, design for wood. Jaw are often wooden or cover with wood to prevent merit the workpiece. Usage carpentry dan wood crafting. Yang ni untuk kayu lah. Vice untuk kayu. Dan dia juga boleh buka tutup jugalah macam vice yang kita duk guna biasa tu. Okay, yang ni untuk group 3. Untuk group 4 adalah hand vice. Okay, yang ni portable, small. Boleh menggunakan satu tangan saja. Okay. Macam ni dia punya part dia pun kalau tengok tak banyak lah. Ada yang atas ni ada satu, body dia ada 2, spring ada 3, tu ada root ada 4. Kemudian mungkin sini ada skru ke apa, 5, 6 part saja yang ni. Okay. Okay, untuk yang group repeat dia boleh buat vice, pipe vice lah. Yang ni pipe vice. Okay, yang ni pipe vice. Pipe vice, okay, pipe vice. Okay, yang ni sebab dia guna spring. Okay, yang ni mungkin susah sikit lah. Saya tak biasa buat pakai spring. Jadi yang ni saya delete lah. Advice ni. Okay, untuk yang ni maksudnya untuk group 4 dan group repeat ni dia akan menggunakan yang sama lah. Akan menggunakan yang sama. Maksudnya yang ni tak ada lah. Sebab saya dapat spring ni macam lain sikit. Okay, yang ni group 4, G4 dan repeat lah, dan group yang repeat. Okay. Maksudnya dekat sini, okay, kita dah tahu dah tema kita. Awak pun dah tahu dah tema untuk kumpulan awak. Group 1, group 2, group 3, group 4. Dah tahu dah apa yang awak perlu buat. Produk awak ataupun tema produk awak dah tahu dah. Ada yang bench vice, ada yang machine vice, ada yang woodworking vice dan ada yang pipe vice. Okay. Dah awak tahu tu, maksudnya apa yang awak perlu buat ialah okay, yang ni awak dah choose dah suitable product with mechanism to draw. Saya dah pilih dah untuk awak. Okay, maksudnya awak dah ada produk dah. Okay, dah awak ada produk, maksudnya kemudian awak kena study the product lah. Study study the product and dia punya mechanism dia. Mechanism. Okay, study the product and mechanism. Maksudnya sebelum awak mula dengan lukisan, okay, sebelum awak mula buat lukisan, pertama sekali kita dah tentukan produk, dah pilih dah. Kemudian yang kedua, study dan produk dan mekanisme dia. Okay. Ini awak kena study sendiri lah. Contohnya untuk kumpulan yang dapat pipe vice, dia kena study lah pipe vice ni. Kena tahu dia punya komponen-komponen dia ataupun part-parts dia. Untuk kita nak dapatkan satu pipe vice ni ada berapa parts kat dalam ni semua. Mungkin kita perlu combinekan 7-8 parts untuk kita nak menghasilkan satu pipe vice. Part dia contohnya macam handle kat sini. Kat sini mungkin ada root dia. Kemudian dia ada body dia, upper, lower. Kemudian dia ada jig dia kat sini, upper jig dan lower jig. Macam tu lah dia punya, maksudnya kena study ya. Dan dia pergerakan dia pun, mekanisme dia kita kena tahu. Contohnya macam ni, apabila kita pusing dia clockwise, yang ni dia akan close lah. Macam tu lah, maksudnya kita faham mekanisme. Maksudnya sebelum kita lukis tu, kita kena tahu dia punya, fahamkan dia
cari maklumat mengenai pipe valve ni dulu. Sketch dulu dia punya setiap part dia, kemudian sketch dia punya assembly dia, kemudian dah dapat dia punya bentuk produk tu, baru kita masukkan dimension dia. Okay, dimension dia awak yang tetapkan sendiri. Okay, contohnya, maksudnya kat sini kalau awak dapatkan contohnya pipe valve ni, awak dapat dia punya katalog ke apa ke, pipe valve dah ada dimension dah, lagi mudah untuk kerja awak lah. Maksudnya pipe valve ni boleh rujuk daripada buku, katalog book ataupun daripada Google, daripada YouTube, mana-mana lah, asalkan awak dapat maklumat mengenai pipe valve ni, setiap part dia dan mekanisme dia, dan juga awak kena masukkan dia punya dimension dia. Okay, dan sebab awak ada 3 benda tu, maksudnya awak dah pecahkan dia pada part-part dia, kemudian awak tahu dia punya mekanisme dia dan awak ada dimension dia, maksudnya awak boleh start lukis. Okay, lukis lah. Lukis macam biasa, kena ada part design dia, kita start dari sketcher, part design, kemudian kita pergi kepada assembly design, kemudian kita akan pergi pada drafting, drawing, sama ada drafting biasa ataupun exploded drafting, exploded assembly untuk drafting, kemudian rendering, dan last sekali di MAU kinematik, dan kita kumpulkan drawing yang kita buat ni dalam satu reports untuk kita nak submit. Okay. Maksudnya apabila awak hantar nanti dalam bentuk report dan disupport oleh file-file CATIA lah yang ada kat sini, dan juga untuk ni, untuk part drawing dia .CAD mungkin dapat part ada 8 part, jadi .CAD ni ada 8 file, kemudian .CAD product, contohnya ada 1 untuk assembly, kemudian drafting mungkin ada 8, kalau part ada 8, drafting pun ada 8 lah. Kemudian rendering, okay, rendering ni mungkin pilih 2-3 color lah, ataupun 2-3 background yang awak cubalah. Contohnya dalam keadaan yang pertama awak pilih background dekat workshop, kemudian dia punya part awak tu awak letakkan punya color-color dia lah, contohnya merah. Yang ni contohnya sampel 1, sampel 2, boleh background yang lain pula, contohnya dalam kedai ke apa, voice awak tu duduk dalam kedai, kemudian dia punya warna dia, yang 3 pilih suasana lain pula. Yang maksudnya rendering lah. Kemudian di MAU kinematik ni tunjukkan punya mekanisme dia, yang ni mekanisme dia semua simple, yang ni cuma rotate saja, rotate dan menyebabkan pergerakan kepada benda yang lain lah. Kita tunjuk hantar video lah yang ni. Okay. Untuk report ni guideline dia ada report template dia, macam mana kita nak tulis. Kena tulis ikut template yang saya bagi ya. Sebab markah dia saya bagi berdasarkan template yang saya buat tu. Okay. Kemudian tarikh penghantaran dia 21 April lah. Hari Ahad sebelum jumpa study week tu. Okay, format dia general, font dia Times New Roman, size dia 12 dan spacing dia 1.5 lah. Okay. Kemudian kita tengok dia punya format dia pula. Okay. Jadi contoh format dia lah. Format report dia ni. Contohnya title. Dia punya kat sini bench vice ataupun workshop vice. Lepas tu, okay, yang ni nama group tak ada lah sebab kita buat secara individu. Name, nama awak. Okay. Kemudian group apa? Group 1. Okay, group member yang ni tak ada lah. Kalau tak ada group member yang kat sini, awak akan row ni awak perlu delete. Awak perlu delete lah. Okay, kemudian tukar yang ni lah. Tukar yang ni 2023 SEM 2. Kemudian abstract. Abstract ni maksudnya dia punya ringkasan, secara ringkas daripada awal sampai habis. Dia paling banyak pun satu muka surat. Dia cerita daripada awal sampai habis. Kalau kat sini dia cerita abstract dia cerita mengenai escalator dulu. Okay, apa dia punya escalator ni buat. Lepas tu kemudian kita start dengan projek. Maksudnya kemudian dia terang mengenai escalator, kemudian dia part-part dia.
Okay, kemudian dia terang mengenai inilah, mengenai projek yang kita akan buat menggunakan Katia tu. Yang dah sampai animation. Last kali kita boleh cakap mengenai kita punya technical drawing report lah. Okay. So, ni simple saja dia. Okay. Kemudian ada table of content dia, chapter 1 introduction. Kemudian cerita mengenai produk dia, part modeling, assembly design, visual rendering, color scheme, rendering, background, drafting, animation and mechanism design and conclusion. Ada contoh dia semua kat sini. Okay, chapter 1, introduction, so introduce about your course and related software used, explain in detail about your product chosen, describe the challenging during the task. Okay. Kemudian chapter 2 pula, cerita mengenai produk. Okay, introduce about your product in this chapter. In this chapter, we will focus on the design of each part of an excavator, which consists of 6 parts, and the figure 2.1 show the overall assembly image of the excavator. The product is broken down by each part to get an exact dimension before starting to the next stage, that is part design. Table 2.1 show the parts component and describe of the function. Maksudnya yang ni gambar untuk produk lah ni. Produk ni maksudnya gambar yang awak excavator yang awak nak lukis tu lah. Gambar dia, gambar excavator. Kemudian yang ni bahagian-bahagian part design yang awak lukis lah. Nama dia, gambar dia dan juga function dia. Ni lah sampai ni. Ni setiap part kan, dia senarkan setiap part nama dia dan dia punya function dia. 3 benda ni lah. Image dia awak letak, kemudian dia dapat nama lah, image, part name dia, kemudian function dia. Function ni penting kan juga. Okay. Seterusnya chapter 3, part modeling. Okay, untuk bahagian part modeling ni, to introduce and describe about the features of the part design used regarding on this project selection, but in the table for the each icon if used in your project. Okay. Okay, yang ni pun saya dah buat guide dah. Yang ni feature-feature lah yang kita guna untuk kita buat part design. Macam sketch ada simbol macam mana, pad macam mana, pocket macam mana. Dia ringkas saja ni. Dan kita nak minta buat semua yang biasanya yang kita selalu gunakan. Itu kita describe lah apa benda sketcher ni, dia punya butang tu untuk apa sketcher tu, part tu untuk apa, pocket tu untuk apa, macam tu je lah. Feature use. Maksudnya feature use ni untuk Katia lah, software Katia kita untuk kita nak buat part design. Apa dengan feature yang kita selalu gunakan lah. At least ada 5. Okey lah tu. Kalau banyak lagi bagus. Sampai jangan terlalu banyak sangat, sudah sampai kita pun tak tahu daripada mana datang. Okay, kemudian dia ada figure ni dia tunjuk setiap part dia. Dia tunjuk setiap part dia.
Walaupun kat sini ada dah, maksudnya kat sini dia minta buat sekali lagi lah. Jadi kita turut sajalah, kita bukan buat sekali lagi gambar-gambar ni. Okay. Kemudian chapter 4 pergi kepada assembly design. Introduce and describe about the feature of assembly that are used regarding on this project selection. Sama juga kita bubuh dia punya ikon-ikon dekat sini dan kita bagi description sikit. Okay. Contohnya macam kita bawakan ni adalah fixed components, coincidence icon dan contact icon dan offset icon lah. Okay, yang ni fit component, coincidence icon, contact icon ni adalah sesuai untuk ni lah. Memang dia untuk assembly design. Kalau untuk part design lain, dia punya icon-icon lain pula. Dia tak boleh lah ambil copy yang part design, letakkan kat assembly design kat sini, salah lah sebab dia button lain. Tak sama lah workbench dia. Kemudian awak ambil gambar dia selepas assembly dengan tree dia ada kat tepi ni. Kemudian awak buat letak gambar sebelah menyebelah lah. Macam ni senang. Saya nak tengok untuk bahagian specification tree ni awak expand dia lah. Expand ni maksudnya awak kembangkan macam ni lah. Maksudnya awak akan tekan double klik dekat garisan hitam ataupun dekat garisan mana-mana ni, dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Kalau awak double klik sekali lagi, dia akan hide dia. Dia akan hide, maksudnya dia akan hilangkan dia lah. Bila simpan ataupun apa pun kita tak pastilah. Okay, kemudian chapter 5 visual rendering lah yang ni. Introduce in this chapter what have you been done, advantages of the visual rendering, what software is used for rendering. Yang ni kita boleh guna yang software Katia kita pun boleh. Explain in detail how to use the rendering features according to the various assignment method or technique. Then provide the figure as follow. Okay, yang ni gambar yang ni lah. Gambar yang kita buat dia punya color scheme ni lah. Menggunakan Katia boleh. Kita buat macam ni. Okay. Okay, ni dia buat exploder, dia tunjuk lah. Okay, ni color scheme, dia bagi 3 color scheme, warna hijau, biru dan merah. Maksudnya tiga jenis color lah untuk color scheme ni yang dipilih oleh pelajar. Contohnya kat sini dia beri hijau, biru dan merah. Nampak ni, banyak ni. Banyak, dia buat color scheme banyak ni. Sudah ni buat banyak sampai 5, 6, 7 color scheme. Dia buat kat sini. 7. Perhati dia. Tak apa, banyak pun tak apa. Tapi minimum dia 3 lah. Maksimum dia kalau boleh 7 lah. Minimum 3, maksimum 7. Macam tu. Okay, rendering and background. Yang tadi rendering ni kita pergi ke color scheme. Okay, color scheme. Okay, maksudnya kita nak bagi dia punya kosmetik dia lah. Dengan warna yang tertentu, minimum 3 jenis kosmetik lah. Kita nak buat design dia. Kemudian rendering dan background. Maksudnya kita nak letakkan background terhadap produk yang kita lukis tadi tu. Okay, background sama ada di quarry, di kawasan padang sawah padi, di kawasan-kawasan yang sedang buat bersih buruk, macam-macam lah ni. Tunjuklah tu. Okay, kemudian drafting. Okay, drafting ni senarai lah nama-nama drawing yang awak buat drafting tu. Okay, kemudian dia kata each drafting need to be attachment. Maksudnya setiap drafting yang awak buat tu, contohnya ada 6 drafting, awak listkan dekat sini dan awak kena letak dekat attachment file dia punya CAD drawing dia tu.
file untuk drafting tu awak kena save dalam bentuk PDF dan awak lampirkan dekat belakang report ni nanti. Okay, chapter 7, Animation and Mechanism Design. Okay. Ini sama juga, dia suruh letakkan icon dia, terang apa nama icon dia tu. Ini supaya nak bagi awak biasa lah ni. Okay. Dia punya feature and symbol icon in DMU fitting lah. Yang ni 71 ni untuk DMU kinematic. Okay, yang 72 ni DMU fitting. Yang ni maksudnya DMU ni dia ada dua lah, sama ada digital mockup untuk kinematic dan digital mockup untuk fitting. Kalau untuk kinematic ni dia menunjuk dia punya mekanisme dia apa semua, movement dia apa semua kita tunjukkan. Tapi untuk DMU fitting ni dia dalam keadaan fit. Contohnya kereta kita pecahkan punya part-part tu. Pecahkan part-part tu. Produk kepada part. Yang ni kita panggil tu lah. Kita panggil DMU fitting. Ataupun kita ada 10 part macam kita buat vice tadi. Okay, kita panggil semua part tu dia combine sekali. Yang ni kita panggil DMU fitting lah. Maksudnya ada 7 part, kita fitkan dia menjadi satu produk. Yang ni proses ni kita panggil DMU fitting lah. Kalau ada 10 part, dia akan tunjuk dalam gambar DMU fitting tu, kita boleh setting dia. 10 part tu dia akan bergerak, bercantum dan menghasilkan produk. Dan tunjuk dalam tu lah dalam kita punya katia untuk DMU fitting tu. Macam DMU kinematic ni pergerakan dia. Kita dah belajar sama ni. Okay. Yang ni punya figure lah yang dia letak, boleh ambil contoh dia ni lah ni. Conclusion. Okay, ni yang hak tuan dia akan tulis lah apa-apa benda mengenai penulisan kita ni. Okay, attachment dia kita attach lah. Macam tadi attach yang untuk yang crane tadi. Luring ni. Apa maksudnya kita untuk attachment ni maksudnya yang tadi lah macam kita nak attach apa yang drafting tadi, sila yang drafting tadi ya. Kita nak attach yang drafting tadi, kita attach kat sini lah. Drafting. Okay. Sila tadi maksudnya attachment ni yang apa-apa contohnya macam drafting ataupun lain-lain lagi lah. Okay, untuk yang ni untuk animation dan mechanism design ni, okay, yang ni saya buat keputusan dah. Okay, untuk table 7.2 ni tak perlu buat lah sebab kita tak belajar ni lah. DMU fitting kita tak belajar, kita cuma belajar DMU kinematic saja. Okay, kemudian sama juga untuk dia punya figure dia pun, yang figure 7.2 ni adalah figure DMU fitting, tak perlu lah, tak perlu. Jadi kita tak perlukan yang ni. Kita cuma figure 7.1 saja. Last sekali, conclusion, describe the advantages of the lesson to the future for yourself. Describe the usage of this technology to help and sustain the economic growth, especially for young engineer. Yang ni awak tulis lah dia punya conclusion dia. Okay, last sekali attachment. Okay, dia punya semua file ni saya akan letakkan dekat ni lah. Dekat apa? Google Drive. Google Drive. Letakkan Google Drive project ah. Google Drive. Google Drive. Pergi kat Classroom. Pergi kat ni. Sini ada projek ah. Projek.
Dan saya file upload. Okay, ada apa-apa soalan yang boleh saya bantu jawab? Okay, ada soalan tak pelajar semua? Aiman, Izhan, Hafiz, ada soalan tak? Tak, sir. Tak ada ah. Boleh faham tak? Abraham Manohar, boleh? Boleh, sir. Sebab ikut guide yang saya bagi itulah no. Nanti ni kalau ada masalah apa pun awak boleh tanya saya lah. Boleh tanya saya. Bila masa pun boleh ya. Dalam masa cuti ni. Maksudnya minggu ni, minggu depan hari ada, minggu depan sekali lagi ni awak siapkanlah punya projek ni. Okay, di akhir sekali saya sudahi dengan dah tak ada soalan. Saya harap memang awak buat sendiri lah untuk semua projek ni sebab dia secara individu buat sendiri. Maksudnya kalau ada sama tu, design sama, dimension sama, yang tu memang meniru lah. Okay. Jadi ini ada dalam berapa orang ni? 51 orang. Maksudnya esok saya akan buat lagi sesi yang macam ni lah. Untuk grup 3 dan grup 4 takut dia orang tak boleh hadir hari ni. Okay, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Saya ucapkan selamat berpuasa, selamat berbuka dan selamat hari raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sir. Okay. Terima kasih. Thank you, sir. Terima kasih.